Hai guys, Assalamualaikum. Ini saya nak tunjukkan cara nak tambah printer. Mula-mula tekan dekat search, cari printer. Okay, dekat sini ada printers and scanner. Tekan yang ini. Kemudian tekan add device. Sebelum tu Koma kena hidupkan Koma punya printer. Okay, dia akan jumpa dekat sini. Ini printer saya. Tekan add device. Okay, dia tengah connect. Okay, dah. Okay, saya tunjukkan contoh. Sebagai contoh, saya nak print yang ini. Okay, yang ni Koma tekan dekat gambar printer. Kemudian kat bahagian printer ni, pilih printer yang Koma dah tambah. Kalau dia tak muncul dekat sini, Koma tekan add printer. Okay, kemudian Koma tekan printer yang Koma dah tambah, Canon 370 ni kan. Kalau Koma dah tekan, dia akan muncul dekat sini. Okay, kat sini printer, tekan Canon G3070. Yang ini saya punya printer. Kemudian boleh pilih lah nak portrait. Kemudian saya nak print semua page. Saya nak black and white. Okay, kemudian tekan print. Okay, itu je. Bye.